Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di Jonker Street, Bangunan Merah. Hari ini kami akan menemu duga beberapa bangsa yang ada di sini untuk mengetahui lebih dalam tentang perayaan setiap bangsa. Jom! Interview sikit pasal perayaan yang ada kat Malaysia. Okay, untuk kita orang Muslim kan, kita menyambut Hari Raya Aidilfitri. Boleh tak saya nak tahu apa persiapan akak sebelum buat menjelang Hari Raya Aidilfitri? biasalah kalau hari raya kita baju anak-anak, baju raya mesti confirm kena sediakan. Kuih raya and bahan-bahan masakan. Nak masak sebelum hari raya tu. Biasa kita sediakan ketupat, rendang, daging semua kita standby lah, bahan mentah semua tu. And kita persiapan nak balik kampung tu memang for sure lah kita dah standby semua. Boleh tak saya nak tahu apa hidangan tradisional orang Melayu untuk menyambut Hari Raya Aidilfitri? Okey, kalau macam saya punya family, biasanya kita orang buat ketupat pakai daun tu. And then kita masak rendang, ayam masak merah, kuah lodeh. Itu memang confirm. Memang ada serta Hari Raya. Biasa macam itu je lah kita punya makanan tu. Okey, boleh tak saya nak tahu apa makna untuk akak Hari Raya Aidilfitri? Kalau Hari Raya Aidilfitri ni, kita berkumpul ramai-ramai, kita minta maaf. Kita suka-suka lah. Kalau Hari Raya Aidilfitri tak mahu sedih. Minta maaf pun kita tak nak sedih-sedih. Kita nak suka-suka je. Kita minta maaf tu, still minta maaf tapi tak pula nak nangis. Okay, boleh tak saya nak tahu apa beza, bagi akak lah, apa beza sambutan Hari Raya Aidil Adha dengan Aidilfitri? Kalau Aidil Adha, kalau Aidilfitri pada saya, dia ada dua tu memang seronok, bahagia. Tapi kita rasa macam Aidilfitri ni dapat berkumpul ramai-ramai. Kalau Aidil Adha, kita jumpa dapat berkumpul. Tapi yalah, perayaan dia tak sama macam Aidilfitri. Ya, tu je. Okey, boleh tak akak, okey ni soalan terakhir. Boleh tak akak kongsikan pengalaman akak waktu menyambut Hari Raya Aidilfitri? Hari Raya Aidilfitri kita kumpul ramai-ramai, satu keluarga, family semua, adik-beradik. Makan ramai-ramai, berkunjung. Kita berkunjung dengan saudara-saudara semua. Macam itu je lah kita menyebab je. Okey, terima kasih Kak. Okey, sama. Okey. Okey, so kita akan interview untuk bahasa Cina pula. Jom. Can I know what's your name? My name is Jingxi and I'm from KL. Okay. So, you Chinese, kan ada perayaan macam like happy Chinese New Year, right? Okay. So, apa adat tradisional you dengan family daripada zaman dulu and sekarang masa Chinese New Year? Mungkin the first day of Chinese New Year, we will eat vegetarian. Okay. The first day, and then also we'll go meet every cousins, every family. Okay. So kalau kita tahu kan macam Chinese New Year kan ada ampau, something like that kan. So apa simbolik untuk ampau untuk budaya Cina ni sebenarnya? Actually for my knowledge is for the blessing and for thankful for like your family, and then it's like a gift and bless. Okay. So you punya favorite food masa Chinese New Year apa? My favorite food, let me think. I think it's the biscuits lah. Biscuits. Mostly biscuits. So okay. Jadi walau Chinese New Year kan, setiap perayaan mesti dia ada juadah istimewa dia. So apa juadah istimewa you masa Chinese New Year? Sorry, where's juadah? Hidangan. Oh, that means like preparation food for Chinese New Year. Because I'm vegetarian, so for my family, we will do like hot pot for the day before the first day of New Year, Chinese New Year. Okay. We will do hot pot, and we eat all together lah. Alright. Having dinner all together. So maksudnya macam setiap kali Raya Cina you eat with the family, the whole family. Yeah. Okay, faham. Okay, so kalau macam I sendiri tak tahu macam sambutan Cap Gohmei ni apa sebenarnya? Cap Gohmei yang macam community korang macam Chinese New Year. Cap Gohmei. Cap Gohmei. Dia macam what I'm research is macam
Chinese New Year, macam hari raya tu. So dia macam Cap Goh Mei tu macam dia ada gap macam 15 hari macam tu. Like it's that. Like because Chinese have Chinese calendar. So like Chinese calendar and the calendar that we use now. Like Islam also have the Islamic calendar, right? So it's something like that. Like for in Chinese calendar, we have 15 days is in the Chinese New Year itself. So that 15 days means Chinese New Year. But we celebrate for Malaysia lah. Malaysia culture is like we celebrate until the 7th day of Chinese New Year. Then we will like go to work or what. So you guys macam malam raya tu you guys dah macam main bunga api yes. Faham. So masa tu juga korang panggil dia apa tu naga semua tu untuk macam hari Chinese New Year. Yeah, true. Okay, faham. So the first day before the Chinese New Year, we will do the naga. Tu faham. Okay. The lion dance and then everything lah. Alright. So I think that's all. Okay. Thank you for your time. Sorry. Okay. Tadi korang dah tengok kan kawan kita orang interview kaum Melayu dan juga kaum Cina. So sekarang ni korang kena tengok pula kita orang pergi interview kaum India. So jom. Saya Najiha dan ini Insyirah. Boleh saya tahu nama puan? Okey, nama saya Pravina Dewi. Saya dari Kepung Kuala Lumpur. Okey puan, seperti yang kita tahu rakyat India ni diorang akan menyambut Deepavali. Boleh tak kami ni nak tahu pada hari Deepavali tersebut apa yang keluarga puan selalu lakukan? Maksudnya daripada pagi ke petang macam tu. Okay. So actually Deepavali tu adalah perayaan Festival of Light kita cakap. Sebab daripada darkness kita dapat some light. Sebab tu kita celebrate Deepavali. And then pagi biasanya kita orang bangun, kita orang akan mandi minyak supaya untuk kita katakan Deepavali tu kita nak cleanse ourselves. Okay. Lepas tu then after mandi kita akan pakai pakaian baru and then dapatkan restu daripada orang-orang tua macam mak bapak, nenek semua tu. Lepas tu kita orang akan pergi temple and then buat sembahyang apa semua tu. Balik tu macam biasalah mak semua akan prepare chapati, tosai, idli. So kita akan makan dengan keluarga. And then macam itulah kita akan celebrate pergi rumah relative and relative akan datang. Macam tu. So boleh tahu tak apa macam kalau kita orang kan macam hari raya kita orang macam ada makan rendang ke apa. Tapi kalau untuk Indian people lah kan, diorang makan apa selalu? Okay, untuk breakfast compulsory akan ada tosai, idli. Okay, tosai idli tu tepung tu diorang buat daripada beras. Okay, it's like tepung beras macam tu lah. So tosai idli tu memang kena ada pagi-pagi. Lepas tu biasanya lunch, dinner tu macam biasalah biryani. Itu masakan India. Memang semua akan makan benda lain. Kan ada macam benda lain lagi yang macam kita orang ni tak tahu. Benda lain kalau Deepavali akan ada muruku. Tanpa muruku tu bukan Deepavali. Yes. Kita orang pun makan kan. Yeah. So selain daripada tu itu je lah. Itu makanan yang biasa akan ada masa Deepavali. Manisan-manisan. So kalau korang macam pakaian kan, pakaian pun kita tahu macam orang baju kurung. Kita orang pakai. Kita orang akan pakai biasanya kita orang akan pakai sari, akan pakai baju Punjabi. Itu pakaian tradisional kita orang. Kan selain daripada Deepavali, korang juga sambut Wesak kan? Wesak saya tak celebrate Wesak. So certain je lah orang. Wesak tu I rasa Buddhism, Buddha. So macam Chinese dia lain lah daripada itu. Yes, dia lain. Boleh tak kita nak tahu macam pasal batu yang kan Taipusam. Taipusam tu kan ada yang kena cocok pakai macam tu. Boleh tak tahu kenapa dia orang pakai itu sambil naik? Itu adalah macam diorang buat ikhlas untuk Tuhan sebab mungkin sebelum ni they have went through very hard time. Mungkin diorang ada yang sampai hilang nyawa pun ada mungkin.
So masa itulah mereka betul-betul minta daripada Tuhan tolong selamatkan mungkin family ke, anak ke, mak bapak ke. So once fulfill, diorang punya diorang punya wish fulfill, ini adalah ikut diri sendiri. Ada setengah orang bawa naik kawadi, ada setengah orang bawa naik milk pot. So itu diorang punya wish lah, apa diorang nak buat untuk Tuhan sebagai apa kita nak cakap appreciation tu. Yes. Lagi satu macam apa yang saya tahu dekat macam saya pernah dengar pasal mandi minyak. Maksudnya Okay, mandi minyak biasanya as usual kalau you pergi spa pun, kalau you pergi Ayurvedic spa pun, diorang akan mandi minyak. Macam diorang sapu minyak panas, diorang massage you. So basically itu adalah macam upacara untuk cleanse diri you, bagi you relax, happy. Okay, itu biasanya setiap pagi Deepavali kita akan buat. Contohnya hari Deepavali tu adalah setahun sekali kan. So setahun sekali ni adalah something yang you consider tahun baru untuk you. So you mandi minyak, sapu minyak, massage, bagi you relax. Hari yang you nak celebrate, happy-happy. sagunya minyak apa? Minyak apa? Sebab saya macam nak minyak bijan ada. Ya, macam tu sebenarnya. Saya minyak tu depend apa yang kita nak guna. Maksudnya orang buat ataupun kita sendiri yang buatkan macam ambil kat badan. Bagi I biasanya nenek I, mak I yang pandai urut, pandai masak, dia orang buat macam biasa. Bagi orang yang tak ada macam parents, dia sapu sendirilah mandi. It's like something you cleanse yourself on that. Itu untuk appreciation. Berterima kasih macam tu. Macam kalau kita tahu Chinese kan diorang bagi ampau, tapi kalau Indian Ada. diorang bagi ampau. Macam apa panggil apa? Bagi I, kita orang biasa panggil ampau lah. Ampau juga. Ampau macam diorang datang Deepavali, celebrate Deepavali kan, especially budak-budak kecil. Kita bagilah duit, diorang pun happy kan. Sama lah. So apa lagi yang macam orang-orang macam yang lain ni tak tahu pasal Indian? Macam kita orang ni memang nak kena tahu. Ada apa lagi? Saya rasa dekat Malaysia ni macam I dari kampung. So I tahu more or less pasal hari raya. So I rasa orang kampung I pun tahu pasal celebration Deepavali apa. Tak ada yang luar biasa. You all pernah dengar pasal Pongal tak? So Pongal kita celebrate early year. January biasanya 14 macam tu. Itu adalah hari menuai, kita kata harvest festival. Sebab itu bukan apa, itu untuk you sebenarnya dekat India, tempat-tempat yang ada sawah padi, kalau you perasan awal tahun dia punya musim menuai. You akan ambil padi apa semua tu. So Pongal ni adalah celebration untuk you berterima kasih kepada nature. Sun, wind, nature lah biasa dia nak terima kasih kepada, okay, you guna lembu untuk buat peternakan. So you berterima kasih kepada lembu. It's just that appreciation. So masa Pongal tu kita akan ambil padi, and then kita akan buat macam manisan daripada nasi tu sendiri, and kita akan bagi, kita akan sembahyang dulu, kita akan ucapkan terima kasih kepada matahari. Tanpa matahari for sure tak adalah beras apa semua tu. So itu adalah every year, early of the year, 14 January biasanya kita akan celebrate. Yes, musim menuai kita cakap, harvest festival, Pongal untuk Indian lah. So kita akan berterima kasih kepada nature. So macam Indian ni kita tahu dia macam more kepada appreciation. Dia more kepada natural. Yes. So ada lagi tak macam pengalaman yang nak cerita ke bila sambut Deepavali, apa yang macam tak boleh nak lupakan? Pengalaman Deepavali, I selalu tunggu untuk Deepavali sebab Deepavali tak kisahlah you gaduh dengan siapa-siapa ke, you ada misunderstanding within family, nak tak nak macam I duduk dengan nenek I, arwah nenek I dulu. So itu adalah kampung kami. So adik-adik bapa I 8 orang, mak I 5 orang. So hari Deepavali tu nak tak nak you all datang gather, salam-salaman, hugging each other. So dah lupa dah semua benda tu. So I rasa Deepavali tu the best yang I boleh nampak. I rasa raya pun sama juga kan. So itulah the best about Deepavali yang saya tahu sedikit, yang saya tahu. Thank you. Seterusnya kami menemu Bual, seorang warga Iban, melalui dalam talian. Family, lepas tu buat air tapai,
ada satu nama pakaian tu. Kalau perempuan dan lelaki, dia cuma beza apa tu? Gapan perempuan, gapan lelaki, itu saja. Oh, gapan lah. Ya, betul. Kalau pasal aktiviti pula, aktiviti apa yang menarik waktu hari gawai? Kalau aktiviti yang menarik, kita boleh saksikan tarian kajian. Kita juga boleh saksikan orang ngetas bidai ke. Dia ngetas bidai yang kita potong kuih ke dia ke dekat pohon pisang. Dia salah satu adat lah untuk merasmikan hari gawai. Kalau Asin baru umur 21 tahun kan? Betul. Asin masih semangat lagi ke nak sambut hari gawai? Saya masih semangat lagi sebab ialah family member saya pun dia sambut gawai juga. So since saya dekat Semenanjung, so saya akan pergi balik Sarawak sebab lama tak berjumpa. Dan juga apa harapan Asin untuk harapan saya untuk hari gawai ni adalah semoga dia berkekalan hingga ke akhir, sampai bila-bila lah, sebab ia adalah satu perayaan yang amat unik bagi saya. Lepas tu dia juga dapat merapatkan silaturahim antara keluarga, walaupun kita Islam ke non-Muslim ke, kita tetap juga dapat menyambut dengan penuh meriah lah. Boleh ulang lagi? Sekali lagi. Kenapa tak dengar? Apa perayaan ini? Maksudnya udah dalam itu saya tak sure juga sebab perayaan ni biasanya kita orang sambut selepas musim menuai. Sama juga macam hari keamatan selepas musim menuai juga. Cuma bezanya etnik yang menyambut. Kalau di Sabah, Kedazan Dusun. Kalau di Sarawak, Iban, Hidayah dan Kenyang. Terima kasih kerana diluangkan masa dengan kami. Sama-sama. Terdapat beberapa buah bangsa di negara Malaysia, iaitu Melayu, Cina, India, Iban dan juga Kadazan Dusun. Antara perayaan utama yang disambut di Malaysia ialah sambutan Hari Raya Aidilfitri, sambutan Tahun Baru Cina dan juga Deepavali. Namun, sebagai rakyat Malaysia, adakah kita masih mengamalkan sifat perkawinan dalam diri? Kesimpulannya, perayaan bukan sekadar sambutan, tapi satu lambang kasih sayang, perpaduan dan juga keharmonian antara kita semua. Walau berbeza budaya dan agama, kita tetap satu rakyat Malaysia. Mari kita terus raikan kepelbagaian ini bersama-sama demi masa depan yang lebih harmoni. Sekian, terima kasih.